Cumanya lah kalau aku nak komen sikit, benda ni aku macam nak nitpick sikit, bukan masalah filem ke apa ke, tapi decision producer ataupun filmmaker untuk filem ni, untuk tayangan semula ni, sebab aku dengar kata untuk tayangan semula ni dia ada potong sikit, dia ada cut sikit, ada macam edit semula lah untuk cerita ni. So bila dia edit semula, aku rasa macam aku nampak, walaupun aku tak pernah tengok yang original cut, tapi aku dapat rasa macam ada beberapa babak suntingan tu macam a bit choppy. Dia macam a bit rasa macam tak synchronize dengan sequence antara babak ke babak tau. Dan filem ni pun sekejap je, 1 jam 15 minit. Aku rasa original cut dia 1 jam 30 minit kot. Sekarang dah jadi macam 1 jam 15 minit. So dia terlalu pendek sampai kita tak boleh nak beremosi bersama dengan watak-watak yang ada dekat dalam filem ni, sebab tak sempat nak tu terus macam dia cut. So tu permasalahan rerun ataupun tayangan semula untuk filem ni lah. But overall, aku suka gila filem ni. Aku tak sabar nak tunggu sequel dia, iaitu Macai dan juga Blues. Dan aku boleh bagi filem ini rating sebanyak 9.5/10 bintang.